Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertempat di Dewan Datuk Muhammad Patumi, Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Chat, berlangsung satu majlis penuh makna. Majlis Restu Ilmu dan Ceramah Motivasi Pejuang Ilmu SPM Tingkatan 5 tahun 2025. Majlis ini diadakan bagi menzahirkan penghargaan terhadap jasa guru serta dorongan rohani kepada murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM. Cahaya pagi redup berseri, terbit mentari di ufuk timur, ilmu dicari, restu diberi, demi kerjaan yang jujur dan luhur. Majlis dimulakan seawal jam 7.20 pagi dengan bacaan surah Yasin dan pendaftaran ibu bapa dan penjaga. Tepat jam 8 pagi, nyanyian lagu Negaraku, Selamat Sultan dan lagu sekolah Nekat bergema megah di Dewan, menandakan permulaan rasmi majlis. Ucapan pembuka disampaikan oleh Ketua Murid Muhammad Danish Fahan bin Zaki, diikuti oleh Tuan Haji Hafizi bin Mat Saleh, penolong kanan pentadbiran. Dalam ucapannya, beliau menekankan bahawa kejayaan tidak datang bergolek, sebaliknya menuntut usaha, doa dan pengorbanan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Inilah tekad warga SMK Tanjung Chat, gigih melangkah menuju kejayaan dengan hati yang bersih dan semangat yang tinggi. Kemuncak majlis diteruskan dengan ceramah motivasi pejuang ilmu SPM oleh Yang Berhormat Dr. Hafizah binti Mustaqim, Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, Dun Kota Lama. Dalam ceramahnya, beliau mengingatkan murid agar menuntut ilmu dengan hati yang ikhlas, menjadikan restu ibu bapa dan guru sebagai azimat kejayaan. Beliau turut menekankan bahawa ilmu yang diberkati akan menjadi cahaya sepanjang kehidupan. Kata beliau, kejayaan bukan sekadar hasil usaha, tetapi lahir daripada keikhlasan dan kesungguhan hati. Peribahasa Melayu menyebut, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Usai ceramah, seluruh guru, murid serta ibu bapa bergerak ke Surau Al-Amin, SMKTC bagi menunaikan solat hajat dan salam jema'i. Detik penuh keinsafan ini menyatukan seluruh warga sekolah dalam doa dan pengharapan agar kejayaan menjadi milik bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah semangat yang terpahat kukuh dalam diri murid SMKTC, semangat perpaduan dan kebersamaan. Majlis diakhiri dengan sesi persegaran dan jamuan ringkas sebelum murid kembali meneruskan PDP seperti biasa pada jam 11 pagi. Daun pandan harum baunya, dicampur serai wangi berseri. Restu guru azimat jiwa menjadi bekal menuju erti diri. Majlis Restu Ilmu dan ceramah motivasi pejuang ilmu ini menjadi simbol kasih sayang antara guru, murid dan ibu bapa, berteraskan keikhlasan serta keberkatan ilmu. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Dr. Hajah Ruslina binti Yaakob, Pengetua SMK Tanjung Chat, YB Dr. Hafizah binti Mustaqim, penceramah jemputan Tuan Haji Hafizi bin Muhammad Saleh, serta semua jawatan kuasa dan warga sekolah yang menjayakan majlis ini. Daripada kami, TV PSS Lensa Arkana SMK Tanjung Chat, menjunjung tradisi, memahat kecemerlangan. Sekian liputan kami. Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam episod seterusnya.